Dulu susah-susah nak mandikan anak aku. Sekarang dah ada anak baby yang kedua. Nasib baik aku dapat cari baby bathtub ini. Dah tak perlu tunduk duduk bangku, badan nak bengkok sampai sakit belakang. Siap air boleh mengalir kod lubang ni dengan paipnya supaya baju kita tak basah. Kalau tak ada bathtub ni, confirm tiap-tiap kali baju kita mesti basah. Dia boleh cabut tau. Memang compact gila. Korang nak simpan pun senang. Tekan saja bagi dia nipis. Dua kaki ni kita flipkan macam ini saja. Nak pakai punya masa repeat lah. Tekan saja. Dah lah murah tabnya saja. Tak sekali kaki RM30 saja. Kalau sekali kaki rack pun tak sampai RM100. Cara nak pasang balik pun tak perlu skru. Dia pakai klip snap on saja dekat tepi. Dia siap main dengan bantal ni. Just klip atas kiri kanan sahaja. Sebab korang kena jaga baby newborn, kepala dan tengkoknya fragile. Ada bantal ni, korang tak perlu risau tengkoknya sengit. Dia siap main sekali dengan hanger ini. Masa korang dah habis pakai, bolehlah korang gantung di mana-mana sahaja kan. Senang. Aku tunjukkan cara nak simpan sangat senang. Besi tu bengkokkan macam ini saja. Slim sangat-sangat. Dekat bawah dia punya sport rim pun ada break tau. Ni kalau tak mandi baby saja-saja tolak pun boleh. Tapi janganlah drift nanti baby terbang.